kita akan berhenti di Macak ke Pagoh. Datuk Pagoh. Di Pagoh kita hari ini hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, mungkin waktu malam Ahad malam Senin tu mungkin dah sampai lah sampai pulang kita. Dan juga seboleh-bolehnya kita punya lawatan cara bersantai. Cara bersantai. Kerana bersantai tu kita boleh berinteraksi, boleh berhenti untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Dan di tempat yang kita pergi pun sama, cara bersantai juga. Cuma yang saya ambil berat yang tentang makan. Dan tentang makan gerakan rombongan sebab kita ni semua warga emas warga emas orang lama, jadi kena hati-hati tentang makanan dan juga minuman jadi elakkanlah makanan yang di tepi jalan ataupun tempat yang tidak sesuai, dan sebaik mungkin saya akan cuba usahakan yang sebaik mungkin untuk makan minum di Highland, di Bukit Fraser, di Raub, kemudian di Temelung dan juga di Kuantan. Inilah masa kita untuk pergi lihat-lihat melihat masjid-masjid yang ada di Pahang pula. Mendatang belum tahu mendatang ke mana kita tahu, lagi belum tahu. Boleh dirancang kemudian. Sekian Wabi Melayu Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya diperasan di bawah Kementerian Perdagangan Malaysia. Ini adalah satu Negos yang tertera Kerajaan Malaysia. Okey, baik. Kami ditegaskan membawa tuan-tuan semua ke 3 daerah, iaitu Genting Highland, Raub dan juga Kuantan, insya-Allah. So harap semua jaga pemakanan, jaga kesihatan, sebab kita akan berada bersama lebih kurang 4 hari. Betul Alhamdulillah. Sepertinya ni pagi ni semua sihat Alhamdulillah. Dah sarapan? Belum Alhamdulillah, pandai-pandai buat di tempat ni. Okey, semua boleh maklum. Seterusnya insya-Allah kita akan berhenti di area Pagoh. Sebelum tu, jika ada yang berhajat untuk membuang air, sila maklumkan kepada kami. Saya juga dijualkan selaku co-pilot kepada kapten pilot kita, iaitu Cik Wan kita. So minta bersama semua kalau ada waktu kita kepada kami. Cikgu, boleh kita gerak santai-santai saja. Tiada apa yang nak dikejarkan. Cubalah yang mana yang terbaik cuba kami mampu berikan. InsyaAllah semua. So selamat beristirahat.
Satu-satu kan? Ya, ya. Masukkan berapa orang? 10-10. Kilo untuk ni ada 12. Boleh. 10. Masuk. Okey.